Macam Farah cakap lah, kadang-kadang orang silap kot. Orang kata kena make up baru nampak cantik. Tapi tak. Macam Farah cakap tadi, kita kena jaga dalaman dan luaran. Skincare, treatment kita, benda-benda tu sebenarnya akan membantu. Tanpa make up pun kulit kita akan cantik. Muka kita akan nampak bersiap. Muka kita akan nampak glow. That's why Farah selalu cakap kat diorang, kalau you tanya I, skincare or make up, I choose skincare. Dia tak make up tak apa. Janji kulit kita nampak segar, nampak sihat. Itu yang penting. Dia kan kalau tengok macam, kalau artis-artis kan, muka tak make up tapi nampak bersiap, muka nampak macam muka segar kan. Sebab mungkin cara penjagaan diorang, skincare diorang, treatment diorang. Itu yang Farah pakai skincare apa? Farah pakai apa Farah baru start pakai Dr. Secret. Saya juga kat nama orang share. Tapi so far memang menjadi. So sekarang Farah memang dah jarang make up lah. Tapi satu keburukannya bila pakai Dr. Secret ni adalah bila kulit dah cantik, dah tak make up. Bila tak make up, kita dah tak tahu nak make up macam mana. Oh ya ke? Dah lupa nak make up macam mana, Kak.